Selfie 2.0. Uh, uh, Sabar, saya tengah buat yang terbaik. Tolong saya, doktor. Apa jadi kat dia ni? Uish, mati ni jadi macam zombie. Tolong. Tengok TV. Berita apa ni? Oh, okey. Saya cakap, sekarang ada jangkitan virus zombie yang akan menyerang kat Brookhaven ni. Okey, semua hati-hati duduk kat rumah. Dan berjaga-jaga. So, korang kena jaga-jaga makanan sebenarnya. Korang kena ambil kat kedai. Saya tak tahu macam mana. Alamak. Tidak. Alamak. Tolong. Tolong. Seramnya. Aduh. Saya takutlah nak keluar rumah. Sekarang dah malam. Alamak. Saya takut. Mak tak ada kat rumah. Mak pergi luar negara. Kat Brookhaven je lah ada. Alamak. Kecil-kecil. Alamak, seram Sana ni. Makanan pun kecil-kecil. Ada apple, pisang. Aduh, sikit je. Aku kena pergi kedai tu. Dah malam. Sekarang banyak zombie ni. Alamak. Apa ya? Kuat sangat apa ni? Alamak. Banyak zombie. Alamak. Aku kena packing cepat. Dia pun nak jaga pintu aku tu. Cepat packing. Okay, dia packing. Aku bawa barang yang penting je. Tadi aku main balik. Di luar ni. Alamak. Dia nak hancurkan tu. Cepat. Di luar mana ni? Pintu belakang. Cepat. Buka. Okay, buka. Yes, boleh buka. Jom nak curi. Sebaik. Ish, kenapa? Kereta api. Dia posko kat bawah tu. Dah masuk rumah aku. Macam mana ni? Jom. Aku naik ke ni. Ke ni. Kereta api. Jom. Maksudnya kereta api sama kot. Jom. Naik. Jom tunggu. Kenapa? Kita dari sini je dari tadi. Siapa ni? Oh, nama aku Lot. Aku ni adalah survival. Aku ni memang dulu kat kereta api ni dah. So kita ni aku yang bawa kereta api ni. So sekarang kita nak pergi kat bandar, tapi kita stop dulu kat ini. So kita duduk kat ini. Oh, okey. Nama saya Buzal. Saya pun dari rumah ada zombie yang takut. Ada makan saya. So, kamu ada makanan ke apa ke? Saya ada banyak makanan, tapi nanti saya letak. Saya bagi makanan lah. Ada banyak air tu. Nanti saya bagi. Okey, baiklah. Settle lah. Tengok dulu lah. Tapi kan Lloyd, kamu ni macam mana kamu boleh survive seperti sini? Macam mana ceritanya? Okey, biar aku yang cerita apa yang jadi. Masa tu aku tengah jalan-jalan, tiba-tiba aku nampak ada zombie. Lepas tu aku gunakan pedang aku untuk lawan, tapi terlalu ramai zombie yang ada. Dan aku pun pergilah ke kereta api untuk menyelamatkan diri aku. Itu dah ceritanya. Oh, macam tu. Sekarang ni saya lapar lah daripada makan makanan. Makan makanan. Saya ada makanan ni. Saya letak. Okey, nice. Wah, makanan.
Nampak ke? Ni yang sedap. Kan? Tak makan burger ni. Tak ada. Sekarang ni, zombie ada ramai sekarang ni. Tengok kat TV. Ada ramai. Oh, ya ke? Saya perlukan senjata dah. Mau ada pistol ke apa ke? Saya ada pistol. Sekejap, saya bagi kat ni. Ambil pistol ni. Wah, pistol. Nice ni. Sekarang ya. So, apa lagi? Jom kita cari makanan. Dan untuk kita survive lah. Okay, cium.